Tolonglah jangan tertipu dengan produk yang bagi instant putih pada gigi. Video tu ramai gila yang tag aku. Aku tak faham dengan rakyat Malaysia ni. Pasal apa nak sangat result yang cepat, result instant. Wallahi aku tak tahu ni produk apa. Dalam strip ni diguna bahan apa. Bila aku pergi usah produk dia, memang tak ada lab test apa pun. Tapi aku nak tanya korang, fikir logik. Kenapa strip ni kebanyakan color ungu? Bukan ungu. Maafkan aku menduakan cintamu. Color ungu, color purple ataupun color violet. Apa pakai terus gigi jadi putih. Uish, magic. Benda ni tak magic mana pun kalau hang tahu. Itulah orang suruh belajar. Apa kita apa menuntut kita rajin belajar membaca ikrok. Sebenarnya ni lebih pada color teori. Color teori mengatakan color violet ke purple ke kalau dicampur dengan color kuning boleh menjadi color lebih cerah iaitu putih. Tambah kalau gigi hang kuning, dahlah kuning ada nikotin state, kuat pula rasap. Dengan ada pelak lagi tu. Pakai strip ni confirm jadi. Tapi ingat, yang ni kekal lama ke? Oh, dia tak kekal lama. Kesan gigi putih tu tak kekal lama. Ni ubat gigi Colgate dah buat dah, Optic White. Dia guna teori yang sama, color teori untuk cerahkan ni gigi. Tapi benda ni boleh jadi permanen kalau dalam strip tu dia letak hydrogen peroxide. Hang tahu tak hydrogen peroxide ni apa? Dia macam bleach. Tapi bleaching kot. Hang tu bukan doktor gigi. Bleaching bahaya, sama macam kulit. Ada prosedur buat dekat beauty spa. Dia guna bleaching, hydrogen peroxide dekat kulit. Memang kulit yang putih, tapi siap redness, increase in inflammation of the skin. Bleaching bukan setakat rosakkan skin barrier, tetapi dia matikan satu sel dekat lapisan kulit sini. Langsung, yang inilah sel itu, melanocyte kita panggil. Sel ni mati, patutlah kulit yang putih. Siaplah side effect, jahanam kulit hang. Sama macam prosedur gigi. Unless kalau hang buat under dentist. Ada satu prosedur ini kita panggil dental veneers. Dental veneers boleh cerahkan gigi secara instant. Tapi ni dental yang buat, doktor gigi. Memang putih lah gigi lepas tu. Produk ni aku tak tahu ada apa dalam ni. Aku tak berani nak recommend. Tapi sembang pasal gigi kuning lah. Bukanlah gigi kuning teruk macam ni. Yang ni punca apa, merokok semua bagai. Aku nak sembang kalau asal gigi kita. Try tengok anatomi gigi. Bahagian luar putih ni adalah kita panggil enamel. Kat sinilah ada kalsium, ada fosfat. Yang kedua yang kuning-kuning ni kita panggil dentate. Dentate ni memang color kuning. Kadang-kadang gigi kita color kuning disebabkan oleh apa? Ni lapisan luar ni kita panggil enamel tu dia menipih. Mau tak nipih enamel korang tu? Hari-hari minum air gas berasid. Asid boleh menghakis enamel. Lama-lama dentate dia akan terkeluar. Tu nampak color kuning tu. Lepas tu gigi jadi sensitif. Sebab enamel dia nipih. Dan kadang-kadang ni ada plak. Tahu plak? Plak tek gigi tu. Kuning-kuning ni, yang ni plak. Makanan, sisa makanan, ada kuman, ada air liok. Busuk binatang ni. Plak juga antara punca gigi hampa kuning. Lama-kelamaan kelebihan ni jadi kerah. Kita panggil tata. Jahanam pula gusi hampa. Jahanam pula gigi hampa. Gigi putih, rajin-rajinlah berus gigi. Hilangkan segala plak-plak dekat mulut. Apa nak lebih better? In case ada duit lebih, ni cari elektrik punya buruh gigi. Aku bukan nak promote mana pun buruh gigi elektrik ni, tetapi memang ada kajian powered toothbrush. Atau macam ni lah. Ini kajian systemic review meta analysis Powered toothbrush was significantly more effective in reducing plaque index. Tak mana lagi? Plaque gigi ni lah. Gigi hampa banyak plaque, buruh gigi elektrik antara saranan aku based on kajian. Harga dia keras sikit lah. Macam aku pakai brand You Smile. Ini button dia. Bila aku turn on ni, brush dia akan bergegar awak. Gigi ni ada 3 mood berdasarkan indikator lampu ni. Tekan sekali, sekali lagi, sekali lagi. Kalau menyala 3 lampu ni maksudnya vibration lebih power lah. Cara logiknya, bila brush ni vibrate, hang sentuh pula pada permukaan gigi, kebetulan kat situ ada plak, okay? So plak tu akan tertanggal sebab vibration. Cara mudah nak faham kenapa powered toothbrush lebih better daripada manual toothbrush. Tapi brush gigi automatik ni suka hati hampa lah apa nak beli ke tak. Aku bagi tahu brush mana paling bagus untuk plak. Sebab plak pun antara punca gigi kuning. Yang surenya brush gigi automatik dapat kurangkan plak secara kajian. Tapi strip purple ni, kesan putih gigi adalah temporary.